Okay, so minggu kelima ni kita akan buat lab untuk code igniter. So basically kita nak migrate daripada kefahaman kita berkaitan dengan PHP dan website tu menggunakan code igniter. Jadi kita nak tahu macam mana nak convert kita punya coding web tu menggunakan framework code igniter. Kita dah ada last week punya coding. So boleh guna yang last week punya ataupun boleh guna yang dekat clip ya. Dia dekat week 5 ni ada answer week 4 ni. Tu boleh guna file ni ya. Okay, saya tak pergi detail yang lab ni, saya terus tunjuk Dia suruh buat apa yang kita dah buat last week, kita convert ke dalam code igniter. Ini adalah step-step dia. So kita pertama sekali kita dah ada hosting ni. So saya dah minta you all dah ada video tutorial untuk macam mana you letak file menggunakan Tiny File Manager. Ini adalah skrip PHP yang membolehkan kita manage file dekat hosting menggunakan browser tanpa menggunakan FTP client, contohnya WinSCP ni, ataupun menggunakan FileZilla. Itu semua FTP client lah. Yang mana kita boleh drag and drop lah, kita boleh tarik file daripada PC kita kepada hosting kat server. Contohnya ni nak guna hosting Jadi hostname ni you kena type you punya domain liza.work dan kena masukkan username. Yang ni username yang pihak hosting bagi Saya tak ingat ini Sebab tu saya guna file manager tu So ini step ni you follow balik dekat video tu, ada dekat video tu. Kalau you buka dekat kita punya main course ni, dekat sini register your own hosting ni dah ada step untuk you beli hosting. Ni ada video ni, so you follow video ni untuk you upload file Tiny File Manager seperti mana yang saya buat ni lah. Okay, so saya login kepada hosting. So saya harap semua orang pun dah boleh login kepada hosting masing-masing. Login, sign in. So you all punya bila dah sign in, kosong lah kot. Dia punya page ni kosong je. Okay, jadi kita nak upload file yang kita dah buat last week punya. Pergi dekat button ataupun icon upload ni. Okay, kemudian carilah file tadi yang saya ambil, yang saya buat dekat clip tadi tu. Saya dah download ni, answer week 4 ni. So kalau you dah buat dekat htdoc guna XAMPP tu, so boleh zipkan file tu and then uploadkan file zip. So dia kena upload file zip, dia tak boleh upload satu folder. Dia kena zipkan folder and then kita upload sebagai file zip. Okay, so kita upload sebagai file zip. Okay, back pada home, dia akan ada file yang kita upload tu, nama file tu .zip lah. Ni mana-mana. Answer week 4 .zip lah. Jadi kita nak unzip atau nak extract file ni, just buka file ni, just klik dekat file zip ni. And then dia ada button unzip ni. Kalau you unzip tu folder, nanti dia akan jadi dua folder lah. Contohnya dalam ni ada web app. Kalau kita buat unzip tu folder, dia akan jadi web app/web app. Dalam tu baru dia zip. So just klik unzip, tapi make sure sini ada folder web app ni lah. Nama folder. Kalau tak nanti file tu tak ada dalam folder lah. So just klik unzip kan. Jangan klik unzip tu folder. Okay, bila kita unzip tadi file saya nama web app ni ni app. Ni web app ni. Kita boleh tengoklah kat sini. Nak view file ni pun kita boleh tengok sebab ni folder web app. So kita nak access file tu, kita kena buka tab baru, copy kita punya domain / and then nama folder tadi web app, enter. So sekarang ni kita punya website sudah boleh access daripada public, daripada mana-mana tanpa perlu run kita punya local PC lah ataupun local laptop tu. Okay, dah boleh running kat sini. Hosting ni public lah, so semua orang boleh access lah. Kalau you all masuk Suhaila Syafiee web app ni, you all boleh tengok ni. So you try buat ni dulu, make sure you punya web app masing-masing tu ataupun you punya yang last week punya tu boleh running dekat you punya page .
Okay, so seterusnya ini bukan kod igniter lagi. So kita nak convert yang ni kepada kod igniter nanti ya. So boleh tutup yang ni. So kita back kepada home kita. Okay, kita nak proceed kepada kod igniter. Kod igniter ni cara kita nak download, just type je kod igniter dekat kita punya browser tu. Kod igniter, make sure ambil yang version 4, version 3 tu terlalu uh, terlalu basic lah, dia tak banyak di support lah. Okay, ambil yang download the code igniter 4 ni. Okay, so ambil yang latest version, download. Kod igniter 4 ni dia require PHP 8.1 sekurang-kurangnya. Kalau tengok ni saya dah download. File dia adalah 4.6 ya. 1.2 MB saja. Dan saya dah check. Okey. Kita dah download ni Code Igniter 4 Framework 90. So kita upload kita ke dalam hosting kita. So klik upload. Ambil file yang kita dah download ni. Ni Code Igniter punya. So upload yang Code Igniter. Dia kecil je, 1.3 MB je. Right, and then klik back pada home. Cari file yang kita upload ni ya. Kita upload ni Code Igniter 4 Framework version 4.6. Ni version yang latest lah. Okay, and then nak unzipkan dia, just klik buka file ni, klik dekat file ni. And then klik unzip je, unzip. Okay, dia dah keluar satu folder ni. Dia laju lah sebab dia kecil je file dia. Kita rename lah, kalau tak nanti kita nak tulis kat atas ni panjang. Kita nak tulis kat URL tu panjang. Jadi kita rename dulu. Rename, klik dekat ujung ni ada button rename tu. Kita tulis pendek je, CI4 je. Okay, dah rename lah. So nak access folder ni, so kita type kita punya domain. Kita type domain and then slash nama folder CI4. Dia akan bagi forbidden, dia tak bagi access direct kepada CI4 ni. Kita buka sikit dekat kita punya file manager ni. Kita buka CI4 ni, dia ada folder tapi tak boleh nak access ke folder ini. Dia dah lock lah. Okay. Dia untuk access ke folder sistem CI4 ni, dia mesti kepada folder public ni. Jadi sepatutnya kita kena buat CI4/folder public. Baru dia keluar macam ni ya. Dia keluar macam ni. Okay, sebelum tu kita setting dulu supaya tak perlu kita specify folder public macam ni. Saya nak buat CI4, dia terus automatic redirect ke public punya folder, tapi kat atas ni masih lagi tak keluar lah. Kalau kita redirect nanti nampak kat atas ni public kan, tak nampak professional lah. Okay, untuk buat tu ada dekat clip tu lah. So kita boleh buka clip setting tu. Okay, supaya dia rewrite kita punya URL tu kepada folder public ya. So dekat lab tu, dekat weak file lab ada setting yang perlu kita masukkan. Copy dulu yang nombor 2 ni, HTSS tu. Yang add.htss. Dah letak kandungan yang ni ya. So copy yang ni. Copy yang ni. Dia ada rewrite engine on. Kalau tengok sini rewrite rule. Ni rewrite rule yang kita akan rewrite. Maksudnya apa saja yang dia tulis dekat folder ni. Bila dia masuk folder CI4, dia akan redirect kepada, dia akan tambah depan dia public slash, dan ini apa yang dia tulis lah. Okay, ini kita akan tengok detail di akhir semester. Ini just copy lah. So buka tiny file manager kita. So under folder CI4 ni, kita kena tambah, disuruh tambah tadi satu file baru, new item. Klik dekat new item ni. Klik dekat file, kita bukan nak create folder, kita nak create file. Nama file tu adalah titik htss. Nama file tu mesti macam ni, titik depan ni ada titik. And then create. Okay, dah ada file htss kosong ni, kita buka file ni, kita paste saja apa yang kita dah copy daripada clip tadi. Yang ni lah, save je, tak perlu ubah apa-apa.
Okay, so bila saya buka folder URL saya CI4, dia akan automatic redirect ke folder public tanpa tulis kat atas ni. Saya buka CI4, so dia terus masuk kepada kita punya folder ni. Okay, satu benda yang paling berbeza antara yang sebelum-sebelum ni adalah nama file. Kau tengok sini, dia tak point kepada nama file. CI4 ni, kalau you buka folder CI4 ni, biasanya dia akan cari file index.html. Tak ada pun index.html ataupun index.php dalam ni. So CI4 ni, coding ni HTML ni, coding ni dekat mana ni? So itu beza yang utama dia. Apa dia? Iaitu CI4 code igniter ni dia tak point direct nama file. Kita tak boleh letak contohnya dekat sini ada file preload.php. Biasanya kita akan buat preload.php ya. Kita akan point file macam ni kan. Tapi dalam code igniter dia tak boleh point direct kepada file. Dia ada konsep route. Ni kena guna route. Jadi kita nak point di sini kita panggil URL. URL ni nak point kepada file mana? Kita kena setting dekat config dia. Jadi kita pergi kat config dulu. Sebelum tu, sebelum kita config route, kita pergi dekat folder dia. Tengok folder CI4 ni. Dia ada app public system test writable. Itu je yang ada. Yang kita akan guna kebanyakan semua dekat app saja. Kalau kita ada CSS file, kita kena letak dalam ni. Kena letak dalam ni ya. Okay, kita letak dalam ni. Alright. Okay, so sebelum kita proceed ni, kita pergi dekat config, buka dekat folder app, dekat config, dekat app dah, app config app.php. So buka ni, kita kena setting ni dahulu supaya nanti tak ada error. Okay, kita edit ni, klik advanced editor, ni kalau nak besarkan. Okay, base URL ni kita kena tengok sini localhost ni localhost kalau running dekat kita punya komputer okey lah. Sekarang ni kita dah ada domain kita ya. Jadi base URL kita type lah kita punya domain. Kita menggunakan HTTPS. Okay, sekali lagi siapa yang tertinggal file ni berada dekat folder code igniter, folder app, folder config. File tu nama app.php. So pergi dekat line 19 dia ada base URL. Base URL ni URL kita lah. So URL ni kalau tengok kat sini yang kita buka ni copy ni. HTTP local bukan lah. Kita tak guna dah ni. Kita guna domain kita sendiri. Make sure belakang ni ada slash. Nama folder CI4 kemudian ada slash belakang dia. Make sure yang ni you dah setting. Dua je benda yang kena setting dekat sini. Base URL. Satu lagi index file ni ya. Ini boleh buang ya. Boleh buang. Boleh nampak lebih cantik lah. Buang je. Ada dalam video saya kenapa kita buang. So kita buang je kat sini. Save. Alright. Okay, sekarang ni saya nak buat nak buka file, tak nak buka file welcome ni. Sebelum tu file welcome ni dekat mana? Okay, kita tengok semula dekat folder app ni, code igniter folder app. Kita dah buat dekat folder config file app. Jadi dekat mana lagi yang kita akan guna? Kita akan guna juga dekat model nanti. Ini lambat lagi kita akan belajar. And then dekat controller. Ini kalau kita belajar yang kalau kita dah tengok video, kita ada framework ni, code igniter ni. Dia menggunakan MVC, model view controller. So ini yang kita akan guna sentiasa nanti ya. Config yang tadi sekali itulah. Dan model dan view. Okay. Yang ada satu lagi dekat config yang kita akan sentiasa buka adalah file route. Okay, kita tengok dulu file view. So semua file-file yang di view lah ni. Apa yang kita nampak kat sini kita panggil file view. So file yang welcome to code igniter. Ni semua-semua ni mesti berada dalam folder view. Dalam folder code igniter, folder app, folder view. Dia mesti berada dalam ni. Inilah yang welcome message tu. Inilah. Sekarang kita buka ni. Saya buka yang ni. Saya edit yang ni.
Saya buat H1. Welcome to my CI4 slash H1. Tak perlu buat ya. Dia bila saya refresh, dia keluar lah ini. Nama file ni adalah dekat folder view welcome message.php. Tapi kenapa saya buat tak tulis apa-apa ni, dibuka file ni. So kat mana setting tu yang tak tulis apa-apa ni, tak tulis slash apa-apa kan. Saya boleh tulis slash abc. Ni URL lah. Ini kita panggil route. So kalau tak tulis apa-apa, dia adalah slash sajalah. So bila kita buat slash saja, macam mana dia boleh buka welcome message? So ada file yang kita boleh setting, yang perlu setting. Kita buka app ni, tab baru, open link in new tab. Okay, so dia under config ya, di bawah folder app, config. Dia ada route kat sini, routes. Ini route, bukan routing ya, bukan routing, tapi routes. Kita buka yang route ni. Ke advanced editor, besarkan ya. Tengok sini dia ada route kat sini ya. Ini saya, ni komen, saya just buang je komen. Inilah yang point kepada home index ya. Ini dah masuk controller ni. Okay. Tak nampak lah dia punya nama folder dah. Kita boleh buat macam ni ya. Kalau nak tunjuk macam ni, saya buat view. And then sini adalah nama file lah. Welcome message.php. Ini macam ni lah sebenarnya. Maksudnya routes untuk view bila kita jumpa URL slash, dia akan buka file ni. So file ni mesti berada dalam folder view welcome message. Kita save ni ya. So dia akan dapat sama lah. Okay. Alright. So sekarang ni saya nak migrate saya punya PHP tadi. Saya delete dulu lain ya. Jadi kalau saya delete yang ni, nanti dia error lah ni. Not found lah. Sebab kita tak buat, tak ada route untuk slash. Okay, so kita nak migrate yang kita dah buat dekat web app tadi tu. So back kepada main kita ni. So you buka yang web app tadi tu. Okay. Pertama sekali tick semua ni. Okay, tick semua ni dah masukkan klik copy. Ini semua kena berada dekat public dulu. Kita move dulu. Move kepada folder CI4. Semula. Kita buka yang web app ni. Saya nak migrate dulu ke dalam folder CI4. So saya pilih semua file yang ada dalam web app ni. And then klik copy bawah ni. And then klik move kat sini ya. Klik move. Tak move pun tak apa. Kita copy je. Cuma destination folder ni tukar kepada CI4. Dan mesti berada dalam folder. Kita letak kat folder public dulu lah. Kat folder public. Nanti kena alih lagi ya. Kita letak kat folder public. Alright. So dah letak kat folder public. So kalau saya buka dekat CI4 ni. Kat folder public dah ada ni ya. So kalau saya buka yang CI4 ni. Ada lagi ya. Kosong lah. Okay. Seterusnya. Banyak pula sini. Okay, seterusnya yang file-file yang kita HTML ni. Kita kena letak dekat file view tadi ya. So copy, buka kat folder CI4 public yang kita dah copy ni. And then tick yang HTML saja. HTML ni. Ni pun yang tadi ya. Ni file dia. So kena letak copy je. Index.php dan main.php. And then post log sekali ya. Post log sekali. Ni yang kita copy tadi ya. Okay, about, contact, index, HTML, index.php, main.php. Sekejap. Dia dah override ya. Index ni bukan lah. Kita tak guna nama file index. Index ni adalah file code igniter. Bukan file daripada web app tadi ya. So yang ni saja. About, contact, index, HTML, index.php ni yang memang code igniter punya. So jangan move. Main dan post log. So kita tick
file tu dan klik copy. Ni nak move lah, saya nak move. Okay, sebab ini adalah view ini adalah file view. Jadi kena folder dia kena tukar daripada public kepada view. Okay, folder view. Sekejap. Export app dan folder app views app views. App slash dia kena huruf besar tu, kena tengok ni app huruf kecil. Dalam folder views ni V tu huruf besar, tu kena ada S S dengan ada space belakang ni. Okay, so kita move yang file-file tadi ke dalam folder ni. So move. Okay, so okay, dah tak ada dah file-file tu. Ni file default Yang kita tinggal adalah file CSS dan folder image. Ini mesti berada dalam folder public. Apalah, ini kita tengok detail lagi. Kemudian selepas ni kita tengok detail lagi dalam template punya subtopik. Okay, so kita kembali kepada file CI4 ni, app and then views. So dah ada dah ni, about.html, content.html, index.html, main.php, welcome message. Okay, so saya nak buat yang ni, bila saya buat slash, saya nak panggil file index. Sebelum tu, dia tak support HTML. Extension dia ni, bila guna code igniter ni, tak boleh guna .html, kena guna .php. So tukar dulu lah kepada semua yang HTML ni kepada PHP. Ni pun tukar kepada PHP. Extension lah yang mana HTML ni tukar kepada PHP Alright. Jadi saya nak buat dia buat slash abc slash abc. Saya tunjuk dulu contoh. Bila buat slash abc, saya nak buka file index ni ataupun tak payah buat slash abc lah. Teruslah slash je. Bila slash saja tak tulis apa-apa, saya nak buka file index yang ni. File index ni yang kita dah buat last week punya ni. Okay, so kena buka dekat config tadi tu, app config route tadi lah. Kalau boleh route ni kita tak tutup lah. Ada route. Okay, route ni kita tutup lah sebab dia kita ada test buka tutup. Okay, kena tulis bawah ni. Okay, tanda dollar and then router. Okay, router ke route lah. Guna routes routes. Dan kita buat sini view. Okay, and then semicolon belakang ni. So dalam ni kena ada dua parameter. Parameter pertama and then parameter kedua. So parameter pertama ni adalah nama route dia, iaitu slash lah. Kita nak dibuka file index.php. Tak perlu tulis nama .php tu. Okay, nama file tu lah index.php. Tapi dalam case route ni, kita jangan tulis extension dia. Dia dah tahu dah memang itu adalah .php. So kita buat index saja. Save edit. So bila saya refresh kita punya URL ni, so dia dah buka dah. So ini dah running dekat code editor. Cuma tengok home ni. Kalau tengok home ni, tengok bawah ni, tengok kat bawah ni. Dia punya link ni, kalau saya klik ni, dia pergi index.html. So tak boleh, dia tak boleh buat index.html macam ni. About, dia akan buka about.html, tak boleh buat about macam ni. So kita tukar sikit coding yang ni. So buka dekat code editor for app folder views index.php ni So kita nak edit sikit dekat menu dia tu. So kita tengok dekat menu href ni index.html. So ini sepatutnya slash saja. Ya, about ni sepatut kita buat kita nak buat about je. Yang contact ni pun dia tak boleh nama file. Ini kita buat. Yang ni slash. Yes. Save yang ni. Refresh kita punya page CI4 ni.
Okey, nampak dia punya tu. Kalau klik sini, dia keluar about. Tak ada dah .html lah. Contact. Tak ada dah. Cuma sini error lah. Sebab apa error? Sebab slash contact ni nak ke mana? Kita tak buat lagi dalam kita punya route tu. Login dah pergi pada main ya. Okey, so kena adalah copy yang ni. Copy. Kita nak ada slash about. Buka file about. File about.php ya. Dekat folder view tadi kita ada file about.php. Tapi jangan letak .php dalam ni. File about ada, and then context ni nama file contact, yang depan ni nama URL lah. Dan last sekali adalah login ke apa. Kita buat ini ya. Back. So bila saya klik about, dia buka page about. Cuma dekat page about ni, home ni tak tukar lagi. So kita tukar juga dekat ni. Dekat home ada home. Views. Home tu index lah. Dekat about tadi lah. Dekat about ni. Kita nak tukar dekat about ni. Menu tu kena tukar dekat about. Yang ni. So yang ni adalah slash. Ini adalah about. Okay, slash about. Ada slash lah dia. Okay, jangan letak slash. Jangan letak slash. Ini contact. So dekat sini refresh. Kalau klik home. Okay, kalau kita klik home. Dia akan pergi kepada slash. Slash ni apa efek dia bila kita letak slash ya. Sorry. Ni bila letak slash ni apa efek dia? Dia akan pergi kepada, tengok ini home ni. Sepatutnya kita nak buat suara ini uniza.word slash ci4 slash je kan. Tapi ada ci4 depan ni. Tapi bila saya buat slash, dia akan ignore yang ni. Dia akan pergi main. Ni pergi main. Dia tak pergi yang ci4 tu. Jadi sebaiknya apa yang perlu buat dekat sini, kita kena buat PHP coding. Kena guna base underscore URL. Kena guna base underscore URL supaya dia akan generate URL yang betul lah. Okay, kalau kita punya ni banyak folder, dia tak kisah. Dia akan copy je banyak folder tu. Dia akan append sebagai main URL. Kalau tak, dia pergi main domain lah. Dia tak pergi kita punya main URL. Base URL yang kita set up dekat app punya tadi lah. Copy dia ni. Di sini kalau nak buat slash pun boleh. Tak nak buat pun tak apa. Just buat about. So sini contact. Kita copy ni semua. Yang ada base URL. Okay, copy. Save. Ini saya proceed ya. Nanti you tengok video lah. Tak sempat lah ni. Kecuali sempat tulis lah base URL ni. Okay, so dekat about ni dah okay. Okay, bila saya klik home. Dia pergi kepada, home. Dia pergi about. Okay, contact. About. Okay, silap lah. Bukan PHP ni. Ni sama dengan, ni pun sama dengan, ni sama dengan. Okay, semula. Ini saya copy semula. Dash. Okay, bila klik home, dia back kepada sini. Klik about semula. Bila klik about, dia buka about ni lah. Bila klik contact, dia akan buka file contact. So, kita edit juga file contact punya menu. Saya dah copy yang ni, copy. So, view dekat about punya contact, dekat contact punya menu. Replace yang ni. Ini syntax dia. Nanti syntax you boleh follow semula. Selepas ni dekat video. So, dekat about, bila saya klik about, dia buka about. Sorry, kena reload dulu. Klik about, dia buka page ni. Contact, dia buka page contact. Home. Home ni tak tukar lagi lah. Saya pun patutnya home tu yang index saya tu pun kena tukar juga URL dia. Menu dia. Ya. Online login. Okay. See. By this standard menu dia. Right. Right. Tu nak buat
menu. Okay. Dan seterusnya untuk request for login ya. Untuk request for login ni. So, kalau tengok login ni. Ni kita dah buat last week ya. So, kalau login, kita buka file login tu. Login tu dekat views index.php ni, dia ada file login tu. Dia ada form ya. Ada form login ya. Awal sekali dia ada form login. Okay, form login ni tak payah tukar apa-apa. Okay, yang perlu tukar action ni. Sebab action ni dia pergi kepada nama file. Jadi, sini sepatutnya kena guna nama URL. So, nak generate URL, kita buat macam tadi jugalah. Buka PHP punya coding kat sini sama dengan base underscore URL ke sini, duduk sini dan tutup sini ya. Ini nak buka PHP coding lah, buka PHP dan kita buat base URL supaya URL yang penuh tu dimasukkan. Kita nak buat sini, tadi saya buat apa? Yep. Main lah, so kita proceed guna main juga. Okay, ini main lah, kita buat login lah. So kita tukar kepada login, base URL dia adalah login. So saya refresh yang ni. Okay, so tulis apa-apa kat sini. Bila saya klik login, atas ni nanti dia akan beri ci4/login lah. ci4/login lah. So slash login dia akan keluar 404, tak jumpa. Sebab slash login ni file apa yang akan respon. Tak ada dalam route kita. Okay, untuk slash login ni kita akan guna routes get. And then kena buatlah slash login tu. Dan kena buat function sebab dalam ni kita nak buat something lagi ya. Kalau tengok yang sebelum ni, ni semicolon. So dalam function ni body function lah. Kalau yang sebelum ni kita guna view. View ni terus direct file. Tapi dalam function ni saya nak check dahulu. Nak check coding. Dia punya, nak baca dulu dia punya input and then validate lah. Jadi kita kena guna function macam ni. Sebab ada coding dalam ni. Jadi kena buat function. Dan kena guna get. Tak boleh guna get lah. Sebab apa? File folder kita ni bukan folder. Form kita ni menggunakan post. So di sini kita kena guna post. Okay. So post. Right. So logik untuk baca daripada input kena buat dekat route ni ataupun dekat controller. Controller kita tak cover lagi untuk minggu ni. Kita akan tengok next week. Kita buat dekat route saja. So logik ni kalau kat sini kita tengok kita buat dekat main lah, main.php ni. Jadi logik dia ni yang ni ya. Ini bila dia submit bila submit form. So copy yang ni. So kita bila dia submit form, copy yang ni. Copy yang ni. Paste kat sini. So bila kita submit, dia akan buka slash login, dia akan buka file. Dia akan buka route ni lah. Dia akan buka route ni slash login, dia akan buka function ni. Dia akan buat apa? Username post. Tapi ni PHP. Dalam code editor untuk baca input daripada form sebelum tu, kita guna request. Buka kurungan macam ni. And then get post. Ini kena guna dalam bracket biasa macam ni, bukan tu. Ini post untuk user, ini post untuk P ya, P. So ini dalam kes ni user, yang ni user pun sama kena guna request tu user. Dan ni P, ini P, ini P. Okay, so ini pun kena tukar jadi user. Ini user juga ni, post user, ini P ya. Kena tukarlah ni punya ni, ini pun user. Right. Alright, so session satu lagi ya. Itu cara kita nak baca request daripada menggunakan kod igniter. Kena guna cara macam ni, get post, request, session. Okay, so kalau kita tengok session dekat PHP kita ni,
kita kena guna session start tapi dalam code igniter tak perlu letak session start. So just terus tukar ya. So session ni cara dia adalah kena guna session buka kurungan tutup kurungan. Ini set dia, set username. Set username and then comma dengan request ni. Dia akan set dengan ini dan kena tutup sebab ni tutup untuk set ni. Tutup untuk set ni. Okay, lagi yang ni copy ni, so user level ni sampai session ni. Okay, kita set user level kepada value admin. Jadi comma parameter kedua adalah admin. And then tutup. Okay. Alright. So ini pun sama, bawah tu sama saya copy ni, cuma bawah ni user level je kita buat user. Ni apa ni? Ni ada semicolon ni dah, ni kena buang ni semicolon ni. Semicolon buang. Ni pun ada semicolon, tak perlu ada semicolon ya. Okay, save. So sekarang ni kita tengok admin dengan admin 1 2 3. Kalau salah dia pergi wrong username ya. So refresh yang ni. Ada keluar wrong username. So kalau saya back semula pergi form ni. Admin 1 2 3. Okay, dia tak keluar apa-apa sebab memang tak keluar apa-apa lah kat sini kan. Dia tak pergi ke mana-mana sebab memang dia buat kat sini je. Ni set session, lepas tu tak buat apa. Sepatutnya kalau session ni betul, kita kena redirect form tu lah. Redirect form tu. Ataupun boleh letak kat sini. Success login. Ini tak complete lagi. Kita akan tengok lebih complete ataupun cara yang patut kita buat dalam menggunakan controller. Okay, success login. Yang ni admin. Refresh mula. So success login admin. Ni sepatut kita kena redirect kepada page yang ada control admin. Admin saja boleh access. Itulah. Tapi just nak tengok konsep dia. So, kalau saya buat user 1 2 3. Ni tak betul. So kita tengok kat sini. User 1 2 3. User 1 2 3. Untuk user, kita try untuk user. Get post user sama dengan user and request get post. Ini P. Password. Password user 1 2 3. So refresh ya page ni. Alright, so success login. Nanti kita akan buat untuk redirect. Tapi untuk redirect, ini semua kita kena buat, sepatutnya kita kena buat dalam controller. Kita akan tengok lebih detail dalam next week untuk controller. So yang kita dah tengok view, kita dah tengok post, dia ada get juga ni, dia ada get. Get ni macam ni ya. So kalau tak nak guna view ni, saya boleh guna contact ni. Ni sama, saya buat sama. Tapi saya guna get. Saya buat get kat sini. And then saya buat function. Untuk function tu. Okay. So sini kita buat return view contact. Betul. Ni sama. Kalau tak nak guna view macam ni, kita nak ada coding lagi atas ni. Mungkin kita nak ada $@ sama dengan 10. Ada nak buat coding kat atas ni. Jadi kita boleh kena guna get lah. Get ni, syntax dia kena buat comma, function. And then ni coding kita. And then kita nak buka file view tu, return view contact. Kalau tak ada coding yang panjang-panjang macam ni, just buat yang atas ni je. View. Saja lab kita hari ini, kita belajar macam mana nak letak file dekat view dan macam mana nak linkkan file dekat view tu menggunakan route ni. At the same time, kita dah tengok macam mana cara nak request, nak baca form dan macam mana nak set session. Kita akan tengok lebih detail dan cara yang lebih baik ataupun yang sepatutnya kita guna menggunakan controller lah. View ni, route ni,
kita tak ada coding sangat dekat sini. Sepatutnya route ni kita nak just point URL kepada file mana saja. Itu saja kita guna. Coding yang panjang ni kita akan letak dekat controller. So controller kita akan tengok next week lah.